Gen Z ni lemah, manja, sebab tu kena anxiety. Aku dulu kena ikat kat pokok. Generasi Z dilahirkan oleh generasi Why? Y, X, boomers, mungkin ada yang late ni ya. Salah siapa? Adakah salah kita? Generasi Y, generasi boomers, generasi X yang melahirkan anak sedemikian dan membentuk anak sedemikian. Ni terlalu cakna. Jadi doktor, based on pemerhatian doktor kan, adakah sebenarnya generasi muda sekarang ni ataupun Gen Z dah orang kata terlalu lembik, sebab tu terdedah dengan overthinking, anxiety, OCD, ADHD, segala mak nenek yang ada lah. Adakah benar statement tu? Okay, statement ni actually saya ada counter lah satu statement oleh artis selebriti yang dia cakap Gen Z ni lemah, manja, sebab tu kena anxiety. Aku dulu kena ikat kat pokok. Kalau tuan ada tengok lah video tu. Jadi sebenarnya benda ni kita tak boleh nak cakap orang tu lemah, orang tu lembek. Kau ada kencing manis, kau lemah ke? Kau ada darah tinggi, kau lemah ke? Maksud dia, penyakit mental sama dengan penyakit fizikal. Okay, generation, kita patah balik generation. Generasi Z dilahirkan oleh generasi Why? Y, X, boomers, mungkin ada yang late ni ya. Salah siapa? Adakah salah kita? Generasi Y, generasi boomers, generasi X yang melahirkan anak sedemikian dan membentuk anak sedemikian. Jadi daripada kita blame the generation, sandwich generation lah, macam-macam jenis, tidak perlu. Kita tak perlu menuding jari, kerana memang betul jumlah orang yang mengalami anxiety banyak dia tu Gen X. Gen Z. Gen Y ada juga problem. Gen